Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita kembali bersama dengan Afas Kencana Sport. So, hari ni kita nak test ride tengok. Kita cerita dulu untuk dia punya keselesaan tempat duduk. Dia punya selesa tu okey, just nice. Seat nak kata lembut, tak lembut sangat bagi aku. Biasa-biasa saja. Dan dia punya suspension okey, tak ada masalah. Aku rasa tak keras, tak lembut sangat. Tapi yang paling aku suka, dia punya enjin sangat smooth. Memang sedap. Aku bawa ni, aku tak rasa kata nak vibration ke apa ke. Tak rasa langsung. Oh, ujung ada Mario. Okay, ni kita try tengok. Oh, memang sedap. Serius aku cakap, enjin dia memang sedap, memang smooth. Tapi top speed tu dah ikut pada berat badan lah. Kalau macam aku punya berat badan, tak mungkin nak pergi sampai 100 lebih. So turun bukit pun dapat dalam 90 lebih sikit. Lagi sikit dah sampai 100 kan. Tapi bagi aku enjin dia memang sangat-sangat smooth lah. Okay, sekarang kita nak try dia punya lampu. Tengok dia punya cerah tu macam mana. Kita masuk jalan belakang ni, dia gelap sikit lah. Okey, lampu dia terang juga boleh dikatakan. Tapi kalau kita adjust ke bawah sikit lah, kalau boleh adjust lah ke bawah sikit, aku rasa dia lebih terang lampu ni. So kita nak try untuk lampu tinggi pula. Depan tu sekejap lagi kita test tengok lampu tinggi dia. Pam dulu. Okey, tak mau tengok lampu tinggi dia. Wow. Okey, not bad. Lampu tinggi tu kalau kita buka, dia cover ke depan lagi. Ke depan ni dia cover sikit. So nampak cerah lah lampu dia. Okey lah. Tu kita slow. Nampak pokok semua depan tu. Bagi aku okey lah lampu. Untuk motor Captain macam ni, lampu kalau terang macam ni pun memang okey. Dia lebih terang daripada motor-motor brand-brand yang mahal-mahal ni. Naik sikit lagi. Tu okey lah, cerah-cerah. Jalan ni belakang ni memang gelap. Memang lampu dia cerah. Dia talau suluh ke depan tu. Okey lah, kalau atas highway ni bagi aku tak ada masalah. So guys, untuk Afas Kencana ni, motor dia orang kata bila pakai enjin daripada Suzuki ni, tak dinafikan, memang smooth, memang sedap. Okay, untuk braking bagi aku di depan pun tak ada problem. Walaupun di brake belakang menggunakan hub, dia masih braking still okay. Dia tangkap pun elok, braking depan pun elok. Macam untuk side mirror dia memang puas lah. Kita tengok sebelah kiri ke sebelah kanan, memang puas. Suspension pun okey, tak ada problem. Nak kata keras pun tak, lembut pun tak. Gear dia syok. Gear dia kita nak drop daripada 4, kita boleh pergi natural terus. So tak payah nak drop tekan macam kali kat belakang. Okey, so untuk power engine, pick up just nice. Dia taklah pick up malah terlantun. Bagi aku dia lebih tenang bawa motor ni. Dia relax, santai. Memang sedap lah bawa motor ni kan. Alright, untuk malam ni sekian saja video Afas Kencana. Kita jumpa di siang hari pula esok. Kita nak tengok view di siang hari. Ni kita view di malam hari. Besok kita jumpa view di siang hari. Dan kita nak try tengok dia punya top speed. Ada mari kata mari dengan badan-badan aku ni. Alright, ciao. Assalamualaikum. Selamat morning semua. So hari ni kita masih bersama Afas Kencana Sport. So hari ni kita view di siang hari pula. Nampak warna biru tu, mencik juga warna dia. Tengok dia punya pandangan side mirror, kiri kanan, meter dia semua nice. Malam tadi, semalam lain, hari ni dia nampak lebih
bercahaya lagi. Nampak berseri-seri lagi. Okey guys, kita tak mau cakap apa-apa pun. Semua dah test, semua dah bagi aku tak ada masalah apa pun. Motor dengan 115cc ni, power dia, keadaan dia semua okey lah. So ni kita nak try pulai tengok limit top speed dengan berat pada aku berapa boleh dapat. Let's go, kita test tengok. Okay, gear 4 lah, kita pulai terus. Nampaknya 90 sajalah boleh top speed pun dengan berat badan aku. Aku rasa kalau yang bawah 100 ni mungkin dia boleh lebih sedikit, pun kurang sikit lah. Aku pun time-time ni dengan lori sampah lah, lori lah, motor macam-macam, tak berani sangat lah. Tapi okey lah, okey. 90 tu pun bagi aku okey lah untuk berat aku macam ni. Aku rasa kalau yang kecil maybe boleh pergi lebih sikit lah. Mungkin 100 lebih sikit ke, 105 ke, macam tu. Tapi yang paling best sekali, kita pulih throttle habis pun enjin dia still sedap, tak mengerang langsung. Mantap lah Avast Kencana Sport ni. Okay guys, so yang mana berminat dengan Avast Kencana Sport ni, boleh datang ke Taikon Motor. Boleh berjumpa dengan Mr. Aping dan Mr. Richard. Nanti aku akan letakkan nombor phone Mr. Aping, Mr. Richard dekat description. Okay guys, kita akan jumpa lagi di next video. Motor-motor terbaru aku akan review. Dan jangan lupa like, share dan subscribe di channel Bob PNG. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.